disudahkan beliau ke sudut tepi bawah kiri pintu gol lawan. Tengoklah model game ini, boleh dikatakan mirip persis seperti almarhum Muqtadari sebanyak 80%, dengan misai dan ketinggian yang ada seperti almarhum Muqtadari di dunia nyata. Tidak menunggu lama, kad almarhum Muqtadari ini terus meledak untuk gol kedua pasukan, kali ini melalui gerakan dan tendangan ke dalam pintu gol lawan melalui sudut yang sama. Secara keseluruhan, kad epik almarhum Muqtadari ini sangat bagus dan lincah. Walaupun mempunyai ketinggian yang rendah untuk menjadi penyerang, tapi itu tidak menjadi penghalang untuk kad epik ini terus meledak. Gol ketiga sekali lagi terhasil melalui almarhum Muqtadari pada minit ke-34 permainan. Kad epik bagi almarhum Muqtadari ini sangat bagus dan berbahaya. Pada minit ke-42 permainan, sekali lagi almarhum Muqtadari menjaringkan gol untuk gol keempat permainan bagi beliau. Lihatlah cara model game ini berlari dan menendang bola persis seperti almarhum Muqtadari di dunia nyata. Pada minit ke-47 permainan, pasukan Chile menjaringkan gol melalui Diego Valdés. Di separuh masa kedua, almarhum Muqtadari terus dijaga rapat oleh pertahanan pasukan Chile. Walaupun dijaga dengan ketat, almarhum Muqtadari terus menjaringkan gol kelima untuk beliau pada minit ke-81 permainan. Kedua-dua pasukan terus melancarkan serangan dan setelah permainan berakhir, almarhum Muqtadari dinobatkan sebagai pemain terbaik perlawanan dengan rating sebanyak 8.5. Dan inilah statistik penuh permainan. Terdapat dua cara untuk mendapatkan kad almarhum Muqtadari ini. Cara pertama, korang boleh membelinya dengan harga serendah RM2.90 di shop eFootball Coin. Cara kedua pula, korang perlu pergi ke kontrak dan pack dan tekan pada National Legend. Tapi 900 koin dikenakan kepada pack ini dan hanya boleh dibeli sebanyak sekali. Di pack ini terdapat banyak legenda bola sepak dunia, termasuklah juga adanya legenda dari negara jiran kita iaitu Thailand dan Indonesia. Semoga info yang diberikan oleh saya ini bermanfaat untuk korang semua. Sebelum itu, saya ingin jelaskan yang saya bermain melawan AI yang levelnya berstatus legend dan bukannya amatur. Dan ini statistik penuh kad epik almarhum Muqtadari di aplikasi eFootball Hub. Kad epik ini dapat melepaskan rindu segelintir rakyat Malaysia dan penyokong Harimau Malaya untuk melihat aksi almarhum Muqtadari di atas padang. Terima kasih kepada eFootball kerana telah membawa legenda bola sepak Malaysia ini di dalam permainan video. Dengan ini, lebih ramai anak muda Malaysia dapat mengenali dan mencintai legenda bola sepak Malaysia ini dengan lebih mendalam.